Apakah rumah ibadat yang pertama sekali didirikan untuk manusia di atas muka bumi ini? Rumah ibadat yang pertama sekali didirikan untuk umat manusia ialah Kaabah yang terletak di Mekah ataupun Baitullah yang bermaksud rumah Allah. Sesungguhnya, rumah ibadat yang mula-mula dibina untuk manusia beribadat kepada Tuhannya ialah Baitullah yang di Makkah yang berkat dan dijadikan petunjuk hidayah bagi umat manusia. Surah Ali Imran ayat ke-96. Para ulama tafsir dalam menjelaskan ayat ini bahawa Kaabah yang terletak di Mekah adalah rumah ibadat yang pertama yang dimidang untuk umat manusia sebagai kiblat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa di atas muka bumi ini. Mengapakah Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahawa Kaabah ini adalah untuk umat manusia dan bukan khusus untuk umat Islam sahaja? Adalah kerana agama Islam ini adalah agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Islam sahaja adalah agama yang diredai Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan sebab itulah Kaabah ini dibina untuk umat manusia sebagai petunjuk dan hidayah. Kaabah terletak di tempat yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, iaitu di Mekah. Ini adalah kerana Mekah merupakan tempat yang mulia di mana Nabi SAW lahir di Mekah, dan Mekah juga merupakan pusat utama untuk jutaan umat muslim beribadah seperti mengerjakan haji, umrah, solat, berpuasa, menuntut ilmu dan sebagainya. Dan Mekah terutamanya di Masjidil Haram tidak pernah sunyi dari ibadah kerana jutaan umat Islam datang menziarahinya. Oleh kerana Kaabah ini dibina untuk umat manusia, maka ia menjadi petunjuk hidayah untuk umat manusia kerana Kaabah itu menjadi pusat ibadah jutaan umat Islam di seluruh dunia. Dan apabila orang bukan Islam melihat perkara ini, mereka akan melihat betapa taatnya orang Islam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin asbab Kaabah dan orang Islam yang beribadah di sekitarnya akan membuka pintu hidayah Islam kepada mereka. Alhamdulillah. Untuk pengetahuan semua juga bahawa Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS adalah manusia soleh yang membina Kaabah dengan meninggikan asas binaan Kaabah. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail meninggikan binaan asas-asas tapak Baitullah Kaabah itu, sambil keduanya berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Surah Al-Baqarah ayat ke-127. Jelas di dalam ayat ini hubungan kasih sayang di antara ayah dan anaknya Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS dalam meninggikan binaan Kaabah sambil memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amal mereka dalam pembinaan Kaabah ini. Kesimpulannya sahabat semua, sudah jelas lagi terang Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahawa Kaabah adalah rumah ibadat yang pertama dibina untuk umat manusia di muka bumi ini. Oleh itu, saya doakan untuk diri saya dan sahabat semua agar kita dapat ke Mekah untuk menziarahi Kaabah serta beribadah dan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.